Wah, besarnya kereta kayu ni. Tapi, kenapa ada tanduk lembu kat depan ni, Acah? Saya pun tak pasti, Aim. Itulah kereta lembu, Aim. Orang zaman dulu guna ni untuk angkut barang dan pergi jalan-jalan tau. Lembu ke yang tarik, cikgu? Mesti lambat kan nak sampai kalau macam ni. Wah, seronoknya. Kalau Aim naik ni, bolehlah Aim jadi pemandu lembu. Tapi Aim, kita bilalah nak sampai kalau perlahan macam ni? Betul tu, Acah. Dulu-dulu memang kereta lembu ni lah pengangkutan utama. Tapi memang perlahan. Cuba tengok ni. Sekarang ni, kita ada lori pula. Lori ni boleh angkut barang banyak-banyak. Dan laju sangat. Banyaknya barang lori tu boleh bawa. Kereta lembu tu sikit je. Kan? Lori ni lebih efisien. Boleh bawa banyak dan jimat masa. Cikgu, itu kereta api ke? Ini LRT, Aim. Satu lagi contoh pengangkutan moden yang sangat laju. Wah, lajunya. Cepat betul kita sampai nanti. Kita dah macam jet supersonik laju macam ni. LRT ni bukan setakat laju, tapi dia boleh bawa ramai orang, Aim. Tengok sini, dia bersambung-sambung sampai ke merata tempat. Kereta lembu tu boleh bawa sikit je. LRT ni ramai orang. Betul. Mesti dapat bantu ramai orang. Itulah gunanya pengangkutan moden ni. Ia lebih jimat masa dan lebih cekap. Bayangkan, dulu nak pergi bandar. Lamanya. Sekarang Aim dah faham, Acah. Sebab itulah kita naik bas sekolah pergi sekolah kan? Betul. Kalau naik kereta lembu, mesti kita dah lambat sampai sekolah. Dah basah semua. Lembu pun susah nak jalan. Tapak dia licin. Kering je kita kat sini. Tak payah risau hujan atau panas. Ada aircon jadi sejuk. Bukan setakat orang, barang pun sampai cepat dengan pengangkutan moden. Kalau pesan makanan atau mainan online, lori atau van akan hantar terus depan rumah kita. Patutlah. Hari tu Aim beli robot mainan online. Esok pagi dah sampai depan pintu. Cepatnya sampai. Masa depan nanti, pengangkutan kita akan jadi lebih hebat, lebih bersih, lebih senyap dan sangat mesra alam. Banyak beza pengangkutan dulu dan sekarang. Sekarang? Lebih efisien. Jadi semua benda ni berubah sebab manusia nak hidup lebih senang dan cepat lah kan? Tepat sekali, Aim. Cikgu, walaupun kereta lembu tu dah tak ada sekarang, kita kena ingat jasa dia juga kan? Sebab tu kita kena bersyukur. Semua ciptaan di persekitaran kita ni ada tujuannya untuk mudahkan hidup kita. Cikgu, jom kita naik LRT. Aim nak naik LRT balik rumah. Ingat ya, tengoklah sekeliling kita dan hargai kehidupan. Jumpa lagi.